Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Munah Abdul Ghani ingin berkongsi dengan anda semua adakah bermulanya puasa setelah masuk waktu imsak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 dengan maksudnya, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih cahaya siang dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Waktu imsak ialah 10 minit sebelum masuk waktu subuh dan bukanlah waktu bermulanya puasa. Oleh itu, pada tempoh tersebut masih dibolehkan lagi makan dan minum. Waktu imsak itu adalah sebagai waktu untuk ihtiyat supaya kita berjaga-jaga agar tidak makan melebihi waktu yang telah ditetapkan kerana ia boleh membatalkan puasa. Namun, disarankan supaya sahur diselesaikan sebelum masuknya waktu, iaitu sebelum azan, agar tidak timbul syubhah keraguan.